Ada bau kucing ke dia kata? Ni apa nama ni? Ni nama seed color 3. Putih, Hai. hai, Apa? hitam, coklat. Dia 3 warna. Bukan orang tangan takut. Cik Umilia, hari ni kita tak bawa makanan lah. Hari ni kita jogging. Tengok dia pergi lah. Macam jinak lah tu. Dah makan belum? Nak makan ke? Di Kita rumah nak lah. jogging. Cantik warna. Jom, kita jumpa lagi. Sambung jogging menghala ke Tasik. Masa dia nak clap eh. Okay guys, hari ni kita tak ada aktiviti hujung minggu hari Sabtu. Aktiviti kita ni adalah membakar lemak, berjogging di Tasik. Tasik area rumah kita. How about you, Termiji? Jogging. Mak. Berapa berat dah sekarang? Berat saya sekarang 41 dah. Mandai 41. Berat dia dah Ada 75 kurangan lah tu. 10 kilo tak ada ni. 75. Baru 41. Saya sekarang 65 nak nak turunkan 60. Nak 95. Wah. Dia nak keluar 10 kilo. Mana ada 95 je ni. Tengok ni. Ni 95. tak ada. Sekarang saya punya berat 85. 89. 85 nak turun macam tahun lepas 76. Tahun lepas paling turun pun 76. So tahun ni dari awal tahun sampai sekarang banyak makan. Kerja makan je kerja. Lepas tu balik Sarawak makan. Kat Semenanjung makan. Makan tu hidup, bukan makan tu. Sampailah naik balik badan. So now kita jogging dekat area rumah je lah, kat Tasik, area perumahan. Macam biasa kita akan jogging dalam masa 1 jam lah. 1 jam lepas tu balik. So jam sekarang pukul 6. Pukul 6, dalam pukul 7, 7.30 terbalik lah di Tasik kita. Okay guys, jam sekarang pukul 6.05. So kita target dalam pukul 7 atau 7.30 kita habiskan jogging. Ni kawasan Tasik kita. Tasik kita ni belakang rumah je. Orang tak ramai hari ni. Dah lama dah kita tak jogging dekat area rumah ni. Dekat berapa bulan 3 bulan. 3 bulan ke 2 bulan macam tu lah. Ni apa hal buat kereta laju ni, Myvi ni. Oi, lajunya buat kereta. Oi, kawasan tempat orang jogging dia buat laju macam tu, ingat apa? Tu dia NS. Ada flight nak turun landing dekat KLIA. Pukul 6 lebih pun cuaca masih panas lagi. Hari apa tu hari kita pergi gym hari Isnin tak silap. Hari Isnin kita pergi gym. Kalau gym malam okey lah, tak panas. Cuma gym tu kadang dia penuh. Dia pukul 9 gym dah penuh dah. Kena pergi awal. Lepas maghrib terus pergi gym. Orang tak ramai lagi. Masuk pukul 8.30, pukul 9, 10 dah penuh dah gym tu. Biasa yang penuh treadmill lah. So petang ni kita jogging saja. Jogging bersama kasut biru dan kasut hitam. Dah keluar peluh? Dah keluar peluh dah? Tak ada pun? Kawasan sebelah kanan kita ni kawasan ladang sawit, kebun sawit. Ni Tasik dia besar.
sawit ni tak tahu lah ada harimau kumbang ke tak. Sebab dulu ada juga viral area Negeri Sembilan, ada harimau kumbang. Rasa tak adalah, dia tak sesat sampai sini. Tasik kita, tasik sini best, dia besar, tak ramai orang jogging. Tapi tak tentu jugalah, kadang ramai, kadang tak ramai. Hari ni tak ramai lagi, mungkin awal lagi kot. Tapi awal pun dah pukul 6 lebih lah. Ok, kita sambung jogging dulu. Tak boleh nak bercakap banyak, nanti bila bercakap dia jadi mengah, penat. Kita sambung jogging dulu guys. Ni apa kejadahnya, lalu masuk kawasan Tasik. Lori besar ni. Habis kena pokok. Tu dia. Besar lori. Sudah ada lori. Dia baru lepas siap tar jalan. Ok guys, kita sambung lagi jogging. Ok guys, sekarang dah pukul 6.50. Dekat pukul 7 dah. Kita nak balik dah. Settle lah kita punya jogging petang ni. Kat sini ada satu pokok. Ni boleh makan tau ni, buah dia. Ni buah dia boleh makan. Manis isi dia. Oh, sedap ni kalau makan. Manis betul. Dulu kecil-kecil pernah makan. Ni buah apa entah. Dia, kita buang dia punya ni. Ok, kita buang. Lepas tu tengok biji dia. Dalam dia manis tau. Kita try makan. Sedap. Sedap. Banyak ah. Dulu kecil-kecil selalu makan. Oh ni banyak lagi. Ni belum masak. Ok dah, jom kita nak balik. So, kita dah siap jogging dah petang ni. Tak sampai 1 jam, dalam 50 minit lah. Apa tu jam? Sampai tu. Pukul 6 tadi start. Sekarang 6.50. Dari rumah pergi ke sini pun jalan juga. 1 jam lah, kira 1 jam. Berapa ribu step? 6,000. 6,900 step. Kita dah set dekat phone tadi. So, inilah aktiviti kita untuk petang ni. Tak ada vlog apa yang menarik sangat, just jogging santai-santai. Okay guys, jangan lupa subscribe kita punya channel Andy Berjakuk TV. Berjakuk. Berjakuk ni bahasa Iban. Okay, jumpa lagi untuk next video. Bye bye. Assalamualaikum.